Guys, dari Kuala Berang tadi abang kat bazar Kuala Berang, abang mari dia je guys. Abang nak cari timun Cina. Dengar kata timun Cina sini molek-molek ngah di depan Masjid Bukit Berah. Dia tu Masjid Bukit Berah. Dia betul-betul depan Masjid Bukit Berah ni guys. So ni timun Cina Cikgu Ezri. Cikgu Ezri ni kenalang kau lah. Nampak orang duduk cerita sangat tu kan. Ni jalan nak pergi ke nak pergi ke AJ tu. Jalan nak pergi ke AJ. Yang ini jalan nak pergi ke terus ke bandar lah, nak pergi ke Wakatapi apa semua. Kedai dia kat sini. Sebelah tu ada yang pasu tu. Yang pasu marah juga ni yang pasu. Tu dia tu. Nampak? Jadi. Ni ada kedai dia jual sini guys. RM1.50 ni guys. RM1.50 ni sekilo. RM1.50 sekilo. Air tu wok pun ada. Air tu wok 2 botol RM9. Sebotol RM5. Sebotol RM5. Sias setengah ni tak kira ke? Buah kecil ke, buah besar ke? Sias setengah belaka. Hak ni pun, ni 3 topok kan cikgu? 10 hias topok. 10 hias topok. Ada orang jual sias setengah tu tulis sias setengah. Tapi buah kecil-kecil. Hak besar harga lain pula. Kita tak. Kita tak. Itu sahih, boh. Tu, sias setengah. Akak lepel kan cikgu? Okey, Tu, Allah bapak besar. Sias setengah sekilo bukan sias setengah sutir. Bapakmu jangan macam-macam. Sias setengah sekilo bukan sias setengah sutir. Jadi yang ambil timbang sias setengah murah berdoa. Tahun lepas ingat saya paling murah pun sias 8. Tahun ni sias setengah baik. So mari tengok timun Cina sini guys. Macam ni orang kampung saya ni bau. Lambat. Yes. Awak tukang sini. Model sini. Kucah. Cikgu baik cikgu saja mari report cikgu Tak apa tau, tak apa tau. Deposit baik cik. Sebelah je beli badan dah. Boleh makan belum? Dua orang makan. Baik, tak apalah. Mana-mana pun boleh belaka. Timun banyak lagi guys. Hari-hari mari banyak ni. Hari-hari habis banyak ni, hari-hari mari banyak ni. Kebun sendiri cikgu Kebun sendiri, tak main kebun orang. Ni model boh. Model. Kalau kata cikgu sias setengah ni orang kata nak belah tengok aci tau. Aci. Kita belah besar lah. Belah besar. Mana kalau buruk tak usah ambil lah. Kalau balik rumah belah rumah buruk, boleh main minta ganti. Memang kita ganti sama. Memang tak ada masalah. Tak payah napa-napa, khabar je. Kena jujur lah. Kena jujur. Kalau jujur je. Nak awak dah lah. Nak awak dah lah dah aci lah gitu. Kita percaya kau orang. Percaya kau orang. Mana kalau kata buruk, mari tukar. Hak kuning ada ke merah belaka? Ada kuning. Hak kuning ada. Ni kuning ni tak kuning ni. Ni kuning. Ni kuning. Ni kita cuk lagi ni kita. Harga sama tak kuning pun? Harga sama. Harga sama guys. Timun Cina kuning beres. Mana? Kenapa? Ni. Ni boci. Boci kenapa? Dia nama. Dia nak timun Cina boci. No Boci boleh. Kena tahu tak dah. Boci ni mana? Boci kali tak. Dia warna apa jadi boci? Dia kali timur boci ni. Timur Cina ni maknanya dia paling mahal. Paling mahal Tapi kita jual harga sama. Mana merah molek mana merah molek. Lulus bosku. Awak tembikai. Timun Cina tembikai semangka sama belaka lah. Di kampung Bukit Berah depan Masjid Bukit Berah. Sias setengah. Usah baik cari lah. Hok molek-molek sini ya.